Burung masuk ikut mana? Let's go. Untuk tengok burung masuk, kena naik tingkat atas sekali. Now ini laluan burung walit masuk ke dalam rumah burung. Now yang ini untuk menghalang daripada burung hantu masuk ke dalam rumah burung walit. Kalau tengok yang ini, ada kesan burung besar dah kena sauk dengan mata kail ni. Jom kita ke dalam. Now ini laluan masuk burung, dia akan masuk ke 3 tingkat bangunan kita. Dia akan pilih di mana dia nak bersarang. Kalau perasan tuan-tuan dan perempuan, dekat bahagian atas ni tak ada burung, tak ada sarang. Now sebab dia ada ruangan terbuka yang membawa cahaya masuk ke dalam. Jadi burung walit ni dia tak suka dengan cahaya. Dia akan bersarang di tempat gelap dan planning kita akan jadikan ruangan ini seperti bilik. Burung yang masuk tadi akan terbang bebas ke mana-mana dia nak pergi. Kita tak ternak dia, kita tak bela dia, kita tak bagi dia makan. Sebab dia makan unggas-unggas yang asli. Tapi apa kita buat di Salivah Walit, kita sediakan rumah untuk burung walit bersarang. Now ini part paling best. Let's go.